Dalam simfoni kehidupan yang sibuk, kita sering terlepas pandang melodi yang paling lembut, paling indah. Irama tanpa henti kerja, cita-cita, dan rutin harian boleh membuat kita peka terhadap bisikan cinta yang lembut. Hari ini, mari kita bincangkan tentang satu khazanah yang sering kita ambil mudah, kasih sayang isteri anda yang abadi. Kenali Mark, seorang lelaki yang baik, berdedikasi terhadap kerjayanya dan berusaha menyara keluarga. Dia bekerja berjam-jam, sentiasa memikirkan masa depan, tentang kejayaan, tentang menjamin kehidupan yang selesa. Namun di sebalik rancangan besarnya, dia perlahan-lahan mula terlepas pandang isyarat kasih sayang kecil setiap hari dari isterinya, Sarah. Dia pulang kerja dalam keadaan letih, hanya mengangguk sama-sama ketika Sarah bercerita tentang harinya, fikirannya masih pada helaian kerja atau tarikh akhir yang akan datang. Dia terlupa ulang tahun, menolak kebimbangan Sarah sebagai perkara remeh, dan membiarkan kehangatan hubungan awal mereka menjadi dingin, berubah menjadi rutin yang selesa, namun agak jauh. Sarah, yang dulunya ceria dan penuh dengan cerita gembira, mula menyepi. Dia tidak mengeluh, tidak menuntut, dia hanya perlahan-lahan pudar, seperti lampu dengan mentol yang hampir rosak. Mark melihat perubahan, satu kesunyian halus di mana dulunya ada gelak tawa, satu sikap berhati-hati di mana dulunya ada kasih sayang yang terbuka. Dia merasakan satu kegelisahan sama, satu perasaan ada sesuatu yang hilang, tetapi dia tidak dapat memastikan apa itu. Suatu malam, setelah satu lagi hari yang memenatkan, Mark duduk sendirian di ruang tamu, Sarah sudah di bilik tidur. Dia mengambil album foto lama, membelik-belik halaman hari perkahwinan mereka, pengembaraan awal mereka, dan kelahiran anak-anak mereka. Dia melihat mata Sarah yang bercahaya, senyumannya yang tulus, cara dia memandang Mark dengan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Ketika itu dia sedar, sudah lama dia tidak melihat cahaya di mata Sarah. Dia teringat bagaimana Sarah selalu meninggalkan nota yang penuh perhatian, menyediakan makanan kegemarannya tanpa diminta, dan menjadi penyokong terkuatnya melalui setiap cabaran. Dia teringat perbualan baru-baru ini dengan seorang rakan sekerja yang lebih tua, yang dengan bijak berkata, "Anakku, jangan biarkan mengejar emas membutakanmu kepada berlian yang sudah kamu miliki." Mark menyedari dia terlalu fokus pada pencapaian luaran sehingga dia mengabaikan permata paling berharga di rumahnya sendiri. Malam itu, dia membuat janji diam-diam untuk berubah. Keesokan paginya, daripada tergesa-gesa dengan telefonnya, dia duduk bersama Sarah semasa sarapan dan benar-benar mendengar apa yang Sarah katakan tentang rancangan harinya. Dia membawakan bunga untuk Sarah, bukan untuk majlis, tetapi hanya kerana dia teringat akan Sarah dan ingin melihatnya tersenyum. Dia mula melakukan kerja rumah kecil yang biasanya Sarah uruskan, hanya untuk meringankan bebannya. Dia mula menatap mata Sarah apabila Sarah bercakap, memegang tangannya sambil menonton TV, untuk mengucapkan terima kasih secara khusus atas pelbagai perkara yang dia lakukan untuk keluarga mereka. Perlahan-lahan, seperti fajar menyingsing selepas malam yang panjang, cahaya Sarah mula kembali. Gelak tawanya memenuhi rumah sekali lagi, matanya kembali bersinar, dan kehangatan di antara mereka kembali membara. Ia bukan transformasi dramatik yang tiba-tiba, tetapi satu perkembangan beransur-ansur, dipupuk oleh usaha yang konsisten dan tulus. Mark menemui kegembiraan yang mendalam dalam saat-saat yang dikongsi ini, satu rasa kedamaian dan kepuasan yang lebih mendalam daripada kejayaan profesional manapun yang pernah diberikan kepadanya. Dia bukan sahaja mendapatkan isterinya kembali, dia sedang menemui semula asas kebahagiaannya sendiri. Mark belajar bahawa menghargai kasih sayang isteri anda bukan hanya tentang kebahagiaan isterinya, ia tentang memperkaya kehidupan anda sendiri tanpa batas. Kasih sayangnya adalah sumber kekuatan, keselesaan, dan motivasi yang berterusan. Ia tentang menyedari bahawa sokongan, kesabaran, pemahaman, dan kehadirannya adalah hadiah yang tidak ternilai yang tidak boleh dibeli atau diganti. Memupuk ikatan ini bermakna meluangkan masa, menunjukkan penghargaan dan secara konsisten mengingatkannya bahawa dia dilihat, dihargai dan disayangi. Kasih sayangnya adalah cermin yang memantulkan diri terbaik anda, pelabuhan yang selamat dalam badai kehidupan, dan sauh yang menjaga dunia anda stabil. Jangan biarkan kebisingan dunia menenggelamkan melodi terindah dalam hidup anda. Luangkan masa hari ini untuk benar-benar menghargai wanita di sisi anda. Beritahu dia apa maknanya dia kepada anda, tunjukkan kepadanya melalui tindakan anda. Jangan biarkan anugerah berharga kasih sayangnya pudar, kerana ia menerangi seluruh dunia anda. Jika cerita ini menyentuh hati anda, berikan suka dan kongsi dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Dan untuk lebih banyak cerita dan pandangan inspirasi tentang hubungan, langgan nama saluran